Assalamualaikum. Mari memasak. Mau tak tahu nak cakap apa? Mari memasak. Hari ni Mak nak buat sambal. Sambal tumis cili hijau. Mak selalu buat ini, tapi cili hijau Mak ni dibubuk, dicampur dengan cili kambing. Pedas amat-amat. Tapi pedas pun Mak seorang lah yang makan. Semua orang tak sanggup. Pedas sangat. Tapi makan sikit-sikit lah. Ni Mak dah tumis, masukkan cili tu kan. Tumis lah sampai dia agak dia kering lah. Sebab cili pula. Blender ni kan blender basah. Tunggulah sampai dia kering. Sayang sisa dalam tu Mak masukkan jadi berair lah ya. Lepas tu bubur garam, ajinos, rebus ayam, sos tiram. Tapi yang ni terlebih sos tiram. Jadi gelap sikit. Tapi okey lah. Lemak-lemak gitu. Bubur gula sikit dia ya. Kau dah pedas amat. Kalau makan dengan sambal dengan petai. Enak. Gitu je lah. Tunggulah sampai dia kering. Korang tunggulah ya. Mak dah sudah bercakap ni. Okay, bye.